saya telah sengaja dipaksa untuk memakai baju orange yang memaparkan tulisan lock up SPRM. Yang besar, tulisan tu besar, lock up SPRM. Okey. Dengan itu saya dibawa ke mahkamah dengan digari dengan pakaian tersebut untuk direman. Dan selepas itu SPM telah pakaian sama dengan bergari, SPM telah membawa saya ke beberapa tempat yang dilihat oleh orang ramai. Bukan satu tempat, beberapa tempat. Jadi apa niat SPM? Perbuatan mereka adalah dengan sengaja berniat untuk memperjudiskan imej saya di mata masyarakat. Selain itu, mereka sengaja, niatnya adalah sengaja untuk mendera mental saya, cuba menghancurkan semangat perjuangan saya dalam perkara ini. Namun saya ingin menekankan dan ingin menegaskan di sini dan ingin memberitahu kepada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, dengan Azam Baki, mereka telah memandang remeh terhadap kesungguhan, keazaman dengan ketegasan saya dalam perjuangan ini. Saya tidak akan sama sekali berputus asa. Dan saya adalah mangsa yang dianiaya, dibebankan dalam perkara ini. Saya adalah pengadu yang mendedahkan berbagai skandal yang melibatkan orang yang berprofil tinggi. Tetapi apa yang berlaku? Saya pula dituduh. Kenapa? Sebab kerajaan menghantar satu isyarat kepada seluruh rakyat Malaysia, jangan English we call that busybody, jangan sibuk orang lain merah. Jangan cuba kacau mereka punya ini rantaian rasuah. Jangan cuba mau tunjuk menjadi hero. Dan daripada hari pertama saya tidak mahu menjadi hero. Saya punya identiti daripada hari pertama adalah pemberi maklumat. Tidak sama sekali saya menunjukkan muka saya. Saya adalah dipaksa, ditolak oleh kerajaan, oleh penguat kuasa sehingga saya tampil di mahkamah menunjukkan muka saya. Dulu saya pakai topeng, saya tak mau. Saya tak mau menjadi famous. Apa yang berlaku? Ini semua saksi, seluruh rakyat Malaysia adalah saksi. Dan dengan baju tersebut adalah satu penghinaan kepada saya. Saya ingin tanya, kenapa Najib ditangkap, Rosmah ditangkap, Muhyiddin ditangkap, Ismail Sabri ditangkap, orang yang berprofil tinggi ni ditangkap semua, namun tidak pakai baju orange yang memaparkan. Baju orange satu cerita yang memaparkan perkataan tulisan lock up SPM tu. Kenapa? Apa beza? Sebab mereka adalah manusia yang berprofil tinggi, orang besar. Kita adalah rakyat jelata yang lapisan bawah. Jadi adakah ini adalah cara mekanisme penguatkuasaan negara Malaysia dengan dua darjat? Saya mencabar SPM jawab soalan saya. Kenapa begitu? Bermakna SPM telah jatuh hukum sebelum keputusan mahkamah, sebelum dibicarakan di mahkamah. Ini mengenai pemakaian baju jingga lock up SPRM. Okey. Saya dari dulu, masa saya ahli parlimen, hampir 8-9 tahun yang dulu saya dah timbulkan perkara ni. Okey. Di Malaysia ni, siapa pun tak bersalah sehingga didapati salah oleh mahkamah. Jadi atas kuasa mana, atas autoriti undang-undang mana yang orang yang hanya ditangkap masih disiasat, orang biasa dipaksa memakai baju lokap oren, gambar-gambar diambil, perkara itu tersebar di internet dan di media dan televisyen dan sebagainya. Dan kalau akhirnya orang yang ditangkap itu dibebaskan oleh mahkamah, apa jadi? Adakah beliau boleh menebus kehilangan maruah?
dimalukan seperti itu dan sebagainya. Sebenarnya di undang-undang di Malaysia tak membenarkan orang yang belum disabit kesalahan untuk dipaksa memakai t-shirt dan sebagainya. Tak ada undang-undang macam tu di Malaysia. Dan saya turut mencabar tunjukkan statistik SPRM berapa ramai orang yang telah ditangkap dipakaikan baju orange namun tidak dituduh. Namun sebenarnya ia adalah tidak bersalah, tidak dituduh ke mahkamah. Tunjuk data statistik tu. Dan jika kamu telah salah tangkap dia, salah siasat dia, apa pampasan kamu SPM daripada SPM kepada mereka? Terakhir sekali, saya ingin tanya perkara ni amat penting. Saya dan Samsul Iskandar telah dituduh di mahkamah. Dan Sofia diiktiraf oleh SPRM sebagai saksi. Benar? Kita semua orang tahu. Ya. Jadi dalam video yang tersebar tersebut, Sofia ada sebut nama Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan Ketua Pesuruhjaya SPRM. Sofia yang sebut secara jelas. Adakah Anwar Ibrahim telah disiasat? Telah dirakam keterangan? Dan adakah Azam Baki telah disiasat? Perkara ini mengerirukan seluruh rakyat Malaysia. Azam Baki siasat Azam Baki? Azam Baki siasat Perdana Menteri? Hello, come on lah. This is a joke lah. It's a big joke.